nampak dia lah melintas. Oh, no. Ai, dalam handbag. Bawa je nak. Kita orang semua Kak, Ya, saya. dah ngantuk ke? Taklah, kita tak kalah. Kita kerja Alah, pagi. bukan benda saya tu. Dah selubung macam tu, tidur lah tu. Biasa apa selubung pula? Iyalah, kalau orang tak nampak, nanti kita share kat social media. Kak Syirah sekarang dah timing-timing berselubung dengan dia punya kain. Sebab tak tahulah dia. Mungkin Mata. teknik baru. Ya, dia pejam mata, mulut bercakap. Mata saya pedas namanya. Okey, tapi tak apa Kak, saya nak tanya Kak juga. Apa dia? Akak ada tengok tak kat social media pasal video yang ada kucing ditinggalkan dekat atas Sukai Highway? Ya, kesiannya pula. Dia Macam mana? banyak persoalan tau. Orang cakap, macam mana kucing tu boleh kat highway Sukai? Ya, sebab itu laluan pergi balik saya kerja. Memang tinggi highway tu macam orang kata Sukai tu jalan raya dia tingkat 10 Ya, bangunan. dia kan highway tinggi kat atas. Macam Ya. kucing tu boleh panjat kat situ. La ilaha Abang Roy pula illallah. ada dia punya teori. Saya punya teori ada dua. Yang Satu, pertama, ditinggalkan. Ha. Yang kedua, dia berjalan sendiri, dia merayau. Ui, Jauh jauh. sampai atas tu. Yalah, dia kan dia ditinggalkan oleh ibu dia. Oh, Jadi yelah. Dia merayau miau, lah. miau, miau, Okey, miau. okey. Itu teori Tapi je lah. Teori, saya- tidak. teori saja. Apa kata cari orang yang jumpa kucing tu? Dah ada dengan kita dah ni Ayat. Ada. Assalamualaikum Ayat. Ayat nama dia. Ayat. Ayat. Waalaikumsalam. Ayat jumpa kat kawasan mana Sukai tu? Highway menuju ke Bukit Jalil ke ataupun pergi ke Ulu Klang? Saya masa tu lepas Bukit Ampang dengan anak ni. Lepas tu lalu skyway daripada Bukit Ampang straight nak pergi Sungai Besi. Oh, ke sana. Sebelum turun Sungai Besi tu kan, Hmm. nampak dia lah melintas. Oh, nasib baik tak langgar. Dia kat tepi-tepi ke tengah-tengah? Dia tepi, saya hampir nak langgar dia. Aduh. Oh, asalnya Lepas tu hampir nak dia- langgar. Lepas tu dia elak ke, dia lari ke belakang. dia dia mengelak je. Pandai juga bang. Nasib baiklah jumpa awak. Ayat pula berhenti. Habis tu nampak yang awak ambil dia dekat tepi jaring tu. Saya dah terlajak lah. Saya rongok Patah balik. lah. Oh, hati-hatilah juga. Jadi Ayat ambil mana kucing tu sekarang? Oyen. Kucing tu sekarang dah ada orang ambil lah. Dapat daripada komen-komen yang ada di Oh, saya. awak orang DM awak bagilah. Dia nak ambil sebagai ni lah. Ya betul. Ya, adoption lah. Tapi Ayat, masa awak jumpa kucing tu, memang dekat tempat yang tinggi ke yang macam tak mungkin ada kucing kat situ kan? Memang betul kata Pak Negi. Ui. Yang pelik tu. Jadi awak punya pandangan, sebab awak yang jumpa, awak yang pandangan apa awak punya rasa Dia pun pelik juga. ditinggalkan ke ataupun dia merayau ke atau macam mana? Agak-agak. Ataupun awak Rasa- sendiri yang letak kat situ sebenarnya? Saya rasa dia ditinggalkan ataupun tengok orang komen ada juga yang ramai komen kata kucing ni masuk dalam Kereta. Kan? Ada juga Kita kemungkinan cecek. tu. Tapi kalau ikut logiknya highway tu kalau kereta berhenti barulah dia boleh turun. Kan? Kalau dia ada depan sikit tu ada tol. Mungkin tol berhenti kereta, baru dia turun. Kereta nak tap-tap tu. mesti dia tak ada smart tag. Baguslah Ayat. Kalau dia ada smart tag dia akan Tak lalu sempat tu. turun. Kan? Masa ambil kucing tu letak dalam beg ke? Letak dalam handbag isteri. Ai, dalam handbag. Bawa je isteri. nak Habis pegangnya. beg duit isteri letak kat mana? Kita orang semua letak dalam bakul motor lah. Oh, yalah. lah. Yelah baik. Baguslah, Ayat. Terima kasih Ayat, contoh yang baik untuk kita semua. Betul lah, Ayat. Jadi teori Abang Roy memang tak dipakai lah. Tak boleh. Kenapa? Dia pun tak pasti tadi tu. Mana munculnya ya. Hati-hatilah kalau bawa kereta ke apa semua. Walaupun highway tinggi, tetap ada benda yang melintas. Kena perhatikan lah Sinar muzik retro terbaik. Jam Sinar Pagi.